warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Kaisha, wartawan TVPSS Espancho, mengalu-alukan kehadiran semua penonton ke rancangan podcast khas Bicara Inspirasi bersama Pengetua Membina Generasi Madani Melakar Kecemerlangan Masa Depan. Pada hari ini, kita amat bertuah kerana bersama insan yang sentiasa menjadi inspirasi buat seluruh warga sekolah. Beliau bukan sahaja menerajui pentadbiran sekolah, malah sentiasa memberikan dorongan kepada guru dan murid untuk terus mencapai kecemerlangan dalam akademik, kokurikulum, sasiah serta kepimpinan. Marilah kita sama-sama mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Encik Zulkifli bin Ismail, Pengetua SMK Brisbane. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Ya, sama-sama. Sebagai permulaan, bolehkah Tuan berkongsi sedikit tentang tanggungjawab seorang pengetua dalam memastikan sekolah terus mencapai kecemerlangan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih TVPSS Pancur kerana menjemput saya dan memberi peluang kepada saya untuk berkongsi dan sentiasa menghasilkan video yang berkualiti. Sebagai seorang pengetua, tanggungjawabnya sangat besar, bukan saja untuk menguruskan sekolah tetapi menguruskan sumber, infrastruktur dan yang penting ialah kemenjadian murid sebagai seorang murid yang akan berjaya dunia dan akhirat. Jadi tugasnya sangat besar, memastikan semua fasilitis pendidikan diurus dengan sempurna, PDP berjalan dengan lancar dan yang paling penting aspek keselamatan dan keselesaan untuk semua warga SMK Brisbane. Okey. Apakah visi dan harapan Tuan terhadap sekolah kita? Tentulah sebagai seorang pengetua, saya amat berharap SMK Brisbane menjadi sebuah sekolah yang menjadi idola bagi seluruh warga pendidikan, sekolah yang dapat menghasilkan murid-murid yang cemerlang dalam semua aspek pendidikan dan akhirnya menjadi sekolah terbaik dalam PPD Bacok dan dalam negeri Kelantan dan seterusnya peringkat kebangsaan. Okey. Apakah rahsia kejayaan murid dalam akademik menurut pandangan Tuan? Ya, itu satu soalan yang baik. Setiap kejayaan tidak akan hadir tanpa usaha, disiplin, tawakal dan doa. Jadi untuk mencapai kejayaan, sudah tentulah seorang murid mesti berdisiplin, menjaga sasiah, disiplin dalam menguruskan diri, disiplin dalam menguruskan masa, disiplin dalam belajar. Okey. Selain akademik, sekolah juga menitik beratkan pembentukan sasiah. Mengapa perkara ini begitu penting? Ya, sasiah adalah satu isu yang selalu diperkatakan kerana tanpa sasiah, seorang murid yang cemerlang dalam peperiksaan pun tidak akan menjadi seorang manusia yang berkualiti kerana sasiah adalah tonggak kepada insan yang berjaya dunia dan akhirat. Dan dalam aspek sasiah, bila seseorang murid itu mempunyai sasiah yang tinggi, sudah tentu beliau akan menjadi seorang insan yang berintegriti, bertanggungjawab, mempunyai sifat yang jujur dan amanah dalam setiap apapun pekerjaan yang mereka ceburi nanti, insya-Allah. Okey. Ramai murid aktif dalam sukan, persatuan dan badan beruniform. Bagaimana aktiviti kokurikulum ini membantu perkembangan murid? Ya, sudah tentu kokurikulum sebagai pelengkap kepada kurikulum dan saya dengan bangganya mengisytiharkanlah bahawasanya SMK Brisbane telah pun menjadi juara 4 tahun berturut-turut dalam kejohanan merentas desa peringkat daerah dan juga kejohanan olahraga peringkat daerah Bacok. Jadi, kokurikulum sudah pastinya akan melahirkan murid yang berkemahiran dalam semua aspek, antaranya kemahiran komunikasi, keyakinan diri,
bagaimana mereka belajar berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga diasuh bagaimana nak menguruskan program. Mereka juga akan mendapat keyakinan diri kerana dalam co-curriculum mereka dapat mengasah, menonjolkan bakat yang mereka ada. Kerana kalau tanpa co-curriculum, bakat itu terendam dan tidak berguna. Jadi co-curriculum sudah tentulah memainkan peranan penting dalam memastikan seorang murid itu dapat seimbangkan dirinya dari segi akademik dan juga kemahiran-kemahiran yang lain. Okey. Apakah cabaran utama pendidikan masa kini? Ya, terima kasih. Itu soalan yang sangat baik. Sebenarnya cabaran masa kini sangat banyak. Tetapi untuk hari ini, kita dikejutkan dengan teknologi, khususnya dalam media sosial, di mana terlalu mudah murid-murid sekarang terdedah kepada unsur-unsur sama ada yang kita sebut ini adalah unsur negatif, di mana mereka berpeluang untuk mengakses tanpa sempadan di mana-mana sahaja mereka berada, dan yang paling membimbangkan mereka mengakses media sosial yang negatif, dan lebih teruk lagi bila yang negatif itu mempengaruhi sikap mereka, fikiran mereka, yang akhirnya akan merosakkan diri mereka. Oleh itu, saya rasa setiap murid yang menggunakan teknologi, terutama sekarang ini ada pula teknologi AI, Artificial Intelligence, yang lebih banyak kalau digunakan ke arah yang buruk, maka buruklah kesannya. Jadi, setiap pelajar sepatutnya, setiap murid sepatutnya seimbang. Bukan hanya semata-mata dalam media sosial mereka berinteraksi, mereka kena seimbangkan dengan kehidupan sebenar. Yang sebenarnya saya perhatikan ramai murid sekolah, termasuk di SMK Bris Pancur, ada murid yang katanya kena penyakit anxiety. Antara puncanya ialah kerana penggunaan media sosial yang tidak terkawal. Jadi sebagai murid mesti pandai mengurus diri supaya tidak terpengaruh dengan perkara-perkara buruk dalam media sosial. Apakah kata-kata semangat yang ingin Tuan sampaikan kepada murid-murid sekolah ini, khasnya kepada calon SPM? Wah, ini soalan yang saya tunggu-tunggu. Calon-calon SPM bukan saja menghadapi keadaan getir bila mereka nak belajar dan mengingat semua perkara yang diajar, tetapi yang lebih getir juga pada masa yang sama mereka disuap dengan pelbagai pengaruh yang buruk dalam media sosial. Tetapi untuk berjaya bagi semua calon SPM, yang paling penting ialah menguruskan masa. Ya, maksudnya disiplin dah. Disiplin dalam semua aspek kehidupan. Bila nak menghadapi SPM, masanya seolah-olah terhad, tetapi bagi murid yang berkeupayaan menguruskan masa yang baik, mereka lah yang akan mencapai kejayaan. Dan bagi calon-calon SPM, jangan mudah berputus asa kerana keputusan peperiksaan pertengahan tahun maupun peperiksaan percubaan yang masih tidak memberangsangkan, kerana kegagalan itu adalah guru yang terbaik untuk kita mengubah diri, bangun semula dan yakin kepada diri. Jangan lupa hormati ibu bapa, hormati guru-guru, hormati masyarakat, hormati kawan-kawan, dan belajar bersungguh-sungguh tanpa jemu. Jangan lupa doa dan tawakal. InsyaAllah kejayaan milik semua yang kita impikan. InsyaAllah. Okay.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Pengetua atas perkongsian yang amat bermakna. Semoga segala nasihat dan inspirasi menjadi panduan buat seluruh warga sekolah. Terima kasih juga diucapkan kepada semua pendengar dan penonton yang mengikuti podcast TVPSS pada kali ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Teruskan menyokong TVPSS Pancur sebagai medium penyampaian maklumat dan inspirasi sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.